Alright, okay, jangan aku nak tanya kau soalan. Masa Ah. kau start main golf daripada muda kan? Ah. Kau ada tak cita-cita nak jadi pro golfer? Masa tu macam ya. Ah. Ah. So, Nak, kenapa tak sampai? Belum sampai lagi. sebab masa tu kawan-kawan semua main bola. So Syam ingat main bola tak ada kawan yang main golf. Oh, okay. Aku personally, aku tak tahu macam nak jadi professional golfer. So hari ni, kita punya guest, ada special guest, 2, 1, on the way nak jadi professional golfer. One of the best young talent in Malaysia, brightest prospect. And second, satu presiden Bill Community Golf. So kita akan bawa dia and I akan cerita tentang dia punya pengalaman. What Nice. do you think? Okay, Nice. excited. Okay guys, if you are ever dekat the club punya driving range, jangan lupa nak makan dekat this cafe, Birdie 8 Cafe. This is the logo kat tingkat 1. Ada makanan, ada air-air semua. And kalau korang nak buat event ke apa, tempat duduk dia quite spacious. So thank you Birdie 8 sebab jadi kita orang punya supporter daripada day one. Alright, so kita punya guest adalah Dani, President of Bogi Golf Boys. Alright, okay, so Dani, thank you for coming. Aku just nak cakap, boleh kau introduce diri sendiri tak? Sebab tak ada orang kenal kau, tapi kau handsome. Hai, nama saya Dani. So, saya berada di sini atas tiket Presiden Bogi Golf Boys lah. Okay, alright. Banyak veterans, dia tak tahu Bogi Golf Boys apa ni. Aku tak suka Bogi-Bogi, aku dengan Bogi. Oh ya, actually yes. Kan? Sebab tadi kita ada bagi satu baju lah dekat VIP. Dan kamera yang mana satu lah, sini ke? Sini. Sini, okay. Okay, actually tadi kita ada bagi free gift lah dekat VIP kan. Sajalah for courtesy untuk kita bagi free. Dia cakap Bogi Golf Boys, kenapa Bogi? Patut main Eagle lah muda-muda ni kan. But the thing is, Bogi Golf Boys ni, walaupun dia Bogi, kita nak bagi satu, kita nak sampaikan satu statement lah, bahawa berapa pun skor kita, actually kita boleh main golf. Main golf ni tak memerlukan eagle atau birdie untuk kita keep golfing dengan kawan-kawan kita lah. So that is why nama dia Bogi Golf Boys lah. Betul. Ya, betul. Tak perlu. Betul lah, cakap tak perlu eagle, tak perlu birdie sebab ada kawan aku dia main 7 birdie tapi skor 90 ke atas. Ada yang tak ada birdie 90 tak? Tak ada 90 ke bawah. So, Dia dah mula kat sini. dah mula. Okey. Buat live ke apa? Ada? Ada live. Ada live. Asal tak muka aku tak ada kat live tu? Tak tahu, producer cakap guest tak bayar dulu. Sebab dia orang nak surprise macam siapa guest kita, siapa yang handsome tu. Itu dia buka rumah merah. Okay, lagi satu Bogi Golf Boys ni, nombor satu dia statement lah. Untuk tak kisah berapa pun kita punya skor, kita still boleh ada satu community yang supportive each other. Sebab actually dalam BGB pun kita ada yang main under, ramai je main under. Amin main under. Ya, under the tree. Yang masih bujang main under juga. Tak pernah main under. Tak pernah. Kau tak pernah ke? Aku main bogi ya. Then, dia jadi macam okay, kita jadi Bogi Golf Boys. Sebab 18 lubang tu, setera mana pun seseorang tu, kalau kita mesti ada bogi lah. Tak percayalah tak ada bogi, tak percaya. Okay, alright, faham. Macam mana dari masuk dalam bidang golf? Macam mana start dalam golf? Actually golf ni daripada kecil lagi lah kita tengok kan. Lepas tu dia satu sport yang gentleman lah. Okay, ada beberapa sport lah. Gentleman sport ni ada beberapa lah. To me sebab kalau kita nak cerita pasal gentleman sport ni ada banyak actually. Tapi yang kita nampak daripada kecil di kaca TV, daripada orang cakap, antaranya adalah yang kita tahu rugby. Lepas tu gentleman's game lagi kita tahu hockey ice hockey ice. Sebab apa? Sebab kalau nak one by one, okay, come. Pernah tengok kan? Tak macam ni, kan? Lepas tu apa lagi? Salah satu dia golf lah. So daripada kecil bila kita tengok, kita nak be a man kan, nak jadi macam
Aku nak tahu lah macam mana feelings main golf ni, daripada situ lah. Ini cerita depan kamera lah, cerita belakang kamera cerita lain lah. Okay. Podcast banyak tipu kan sebenarnya kan. Tak tahu. Aku tak percaya tu. Tak percaya? Podcast tak percaya. Serius, tak percaya. Okay. Ya. Soalan aku tadi. Ingat apa lainnya bagi Golf Boys ni dengan golf community yang lain? Apa yang kau menampak vision kau? Okey. Untuk komiti yang lain, aku tak nak cakap lebih-lebih lah bagi pihak diorang. Diorang lebih berupaya dan lebih layak untuk bercakap lah. So aku nak kecilkan skop, aku nak cakap pasal Boogie Golf Boys lah. Good answer. Okay, pasal? Aku nak start cakap. Aku nak start cakap. Good answer lah. So the thing is, aku bukan jenis orang yang suka berkenalan dengan ramai orang. Dia buat apa? Dia tengah tap-tap live. Tap live. Oh, thank you untuk tap live. Apa yang aku nampak dalam BGB ni, aku bukan seorang yang suka berkenalan dengan orang baru. Aku amat masalah lah sebab bagi aku ada dua perspektif yang aku nampak apabila kita berkenalan dengan orang baru. Either dia beneficial untuk kita ataupun dia akan menyusahkan kita. Just the thing is, dalam Boogie Golf Boys, aku tak jumpa lagi orang-orang yang menyusahkan aku. Belum lagi lah. Belum lagi, dan aku lama ada dekat dalam BGB, boleh kata tak ada. Okay. Kalau ada pun manageable. Dia perkara manageable maksudnya actually benda tu is manageable lah. Ada benda-benda orang yang menyusahkan hidup kita ni tak manageable. Memang kita tak boleh nak solve pun benda tu. But the thing is, dalam BGB ni apa yang aku nampak, banyak perkara positif yang ada. Hubungan antara kita sangat bagus. Amin, Ja'a, Amirul, aku boleh cakap nama sampai 100 orang pun dalam BGB. Semua ada hubungan yang baik between each other. Tak ada negative thought, tak ada benda-benda yang orang cakap perkara-perkara yang menyekarkan. Jadi bila aku kenal dengan BGB ni, aku rasakan bahawa actually ada komiti budak muda lah. Actually kita bukan muda je, ada juga orang-orang yang berumur. Cuma kita anggap mereka muda. Sebab apa? Sebab dia punya vibe between BGB ni automatik aku rasa macam sama je. Wak Ima, nama-nama yang sebut yang agak berumur, Encik A, Encik M, Encik B, Encik C, tu semua antara yang berumur-umur. Yang kita rasakan bila kita duduk satu bagi dengan dia pun, actually, oh dia ni ada vibe yang sama dalam BGB. Nombor satu, be gentleman, tak tipu skor. Tak habis. Sel tajam. Nombor dua, gentleman, di mana orang cakap walaupun kita berada di tahap yang di bawah mereka cakap bahawa ada room for improvement. Dulu aku pun macam ni. So, kita rasa macam walaupun kita main teruk, benda ni tak meranakkan hubungan kita pun. Aku tak tahu macam mana permainan yang teruk tu menyebabkan hubungan orang boleh jadi teruk juga. Aku tak faham sebab dalam BGB benda tu tak ada. Okay, alright. Yang tu memang genuine lah. Actually yes. Podcast paling benar sekali yang aku pernah tengok. Paling apa? Paling benar. Benar. Kenapa Danny rasa golf ni semakin lama especially baru-baru ni makin popular? Dalam trend sekarang. Kenapa macam tiba-tiba macam golf makin popular, golf makin naik? Shout out untuk kita punya independent media content creator. Banyak kan, tiba-tiba. Sebab bila kita macam lebih berani untuk ke depan, kita put aside berapa bagus kau main. Kita buka luas apa yang kau nak cakap pasal golf, walaupun kau bukan pro. Dan aku faham je bila kau buat sesuatu tentang konten, tapi orang banyak cakap you are not the one yang perlu cakap pasal benda ni sebab kau tak pro. Tapi the thing is, why not pro buat benda yang sama macam content creator? Diorang tak ada masa. Tak ada masa. Sebab diorang lebih fokus dekat diorang punya game, lebih fokus dekat diorang punya performance. Jadi kita memang perlukan media content creator untuk meluaskan lagi dan tengok apa jadi sekarang. Impact dia dah mula nampak. Ya.
Orang cakap, content creator ni main pun teruk, boleh je main tiap-tiap minggu. Aku pun buat apa, aku nak rasa malu. But the thing is, golf is gentleman's game. Etik kena nombor satu. Belajar etik dulu, baru belajar main golf. Ethics nombor satu. Jangan belajar main golf dulu, baru belajar etik. Tak mau macam tu. Dah kahwin tak? Nampak macam belum kan? Aku nampak macam belum kan? Kau macam dah je. Jangan cakap macam tu, bini aku tengok tu. Tak, macam je. Kau jangan ya macam jadi betul-betul. Kau in character terus je. Okey, sekejap. Kalau orang lain nak join, boleh lagi join ke BGB ni? Dengar cerita dah penuh, dah tak nak terima dah, betul ke? Tak betul. Betul. BGB is open market. Mungkin orang lain boleh terangkan pasal open market. Bermaksud siapa-siapa yang ada di luar sana. Bukan sesiapa, itu terlampau menyeluruh sangat. Boys, girls. Boys only, because we guys married already. Bogi golf boys Kita tak boleh ada apa-apa hubungan golfer perempuan. Tak boleh. Tak boleh dan tak nak. Okey. Untuk lelaki yang pernah bermain, lepas tu nak main semula, yang dah pakar ataupun dah khatam pasal etik, how to be gentleman dalam padang, anda semua layak untuk join. Layak untuk join. Okey. Nombor satu, kenal each other. Kita panggil apa? Asimilasi. Itu budaya kan? Bergaul lah, apa susah sangat. Bergaul dengan BGB. Lepas tu decide lah, either nak carry on dengan group community ni ataupun nak pergi kat community lain. Tak ada masalah. Because open market, kita tak ada orang cakap tanda tangan, okay, you mesti dengan BGB. Tak ada lah. Tak ada. Kalau Even yang pro yang ada dengan kita pun, kita tahu kita tak boleh pegang siapa-siapa pun selamanya. Sebab walaupun kita dah berkahwin, kita kena jaga hubungan tu baik-baik juga. Apa tak lagi dalam community golf. Sama je. aku tak tahu macam kau relate pasal kahwin dengan pro golfer. Walaupun kita tengok je. Mana kau tengok? Jadi sebagai president BGB, nak tanya, BGB ni banyak buat event tak? Macam multi medal ke, ada buat tournament ke, ada friendly dengan Okay, untuk BGB actually kita punya KPI adalah kita akan buat monthly medal. So bila cakap pasal monthly medal, every month kita akan buat satu tournament between kita untuk kita tahu bulan tu siapa yang handal. Oh, okay. Itu kita punya KPI lah. Tapi biasalah bila ada KPI ni mesti KPI. Orang cakap kadang-kadang kita busy dengan kita punya kerja hakiki. Cuma maksimum kita boleh rehat 2 bulan lah. 2 bulan. Okay, tadi kau sebut kerja hakiki kan? Kita orang tahu kau satu businessman. Betul ke kau buat golf ni sebab nak main bergaul-gaul saja ke kau saja nak buat bisnes dalam golf course? Okay. Kita kalau nak cerita pasal bisnes, kita kena yang mood serius lah. Okay, alright, siap. Mood serius lah. Dia bukan serius sangat. Cumanya dalam bisnes ni dia datang macam mana? Nombor satu, business is people. So people first comes business. Jadi apa pun niat kita, nombor satu, jaga hubungan yang baik between manusia dengan manusia. That's all. Business will come. Oh, so tak salah lah kalau orang datang nak join BGB sebenarnya just for doing business. Tak salah kan? Salah lah. Tak ada masalah kan? Cuma kalau skill business tu tak berapa kuat, dan apabila orang tahu niat kita untuk buat business, automatically you are not good businessman. Betul, power. Good. Betul. Bisnes yang bagus adalah macam mana dia buat duit lah. Macam tu, faham? Dia macam dia asyik kat golf course je. Betul ke dia ada bisnes yang bagus? So aku interested. Kau bisnes apa tu? So macam mana pun bisnes mestilah kena ada networking yang bagus. Networking yang bagus ni datang daripada keselesaan. Dalam BGB ada banyak orang yang bagus-bagus dalam bisnes, tapi tak pernah dengar lagi kat telinga, tiba-tiba datang, dia nak jual barang ke, dia nak jual kereta ke, dia nak jual insurans ke, tak pernah lagi. If you are comfortable with that person, try one to one lah dengan orang tu. Mana tahu ada rezeki, you ada rezeki lagi bagus untuk you. Maknanya BGB dah buat something, tempat
ataupun satu platform yang you boleh buat duit. It's healthy. Yep. Good. Good. Alright. Proud of myself. Yes, I'm so proud of you. Okay, so kita take a short break. Lepas tu nanti kau join kita balik. Okay. Okay. Terima kasih banyak kerana producer menegur saya. Kau main golf kan? Main? So, kita dekat matahari panas-panas 5 jam. Kau pakai sunscreen tak? Tak. Tu aku nak introduce kau ni, sunscreen ni. Okay. Scientific-nya. So, this episode aku nak recommend Scientific sebab dia adalah spray punya version. Oh, bukan selalu macam apply cream ni kan? So, kalau yang kau letak dekat tangan tu, nanti tangan jadi licin lah. Kau nak pegang golf club, boleh terlepas. Lepas tu melekit. Melekit. And then, ni senang sikit nak reapply sebab bila kau dah berpeluh, kau spray je. Yang kalau yang cream tu, berpeluh macam tak best lah. Kau kena pegang peluh Lepas tu kau. dia cair masuk mata sakit tau. So, ni. So, siapa yang main golf ataupun kat luar panas, korang kena pakai ni. Sunscreen yang spray ni daripada Scientific. Kita punya second guest for tonight adalah one of the best, brightest top prospect in Malaysia in golf. Yang hari tu je, CHAO. Tu stands for what? Cameron Highland Amateur Open. Nombor 2 bro, nombor 2. Good try lah. Nombor 2. Boleh. And then kau, sebelum ni kau menang Bridgestone Tak pernah. Aku tak pernah join any tournament yang 1 day or 2 days. Oh, okay. Adalah social. Yang kau menang champion tu? Yang tu BDB Master 3 hari. BDB Masters 3 hari. Okay. So, the best, aku cakap the best lah. Amateur in Malaysia. Kal Danish. Thank you. Kal Danish. Okay. Thank you. Okay, aku sebelum diorang tahu kau akan jadi guest malam ni. Diorang semua bagi aku soalan ni. Kau tanya dia ni boleh tak? Tanya dia ni boleh tak? Boleh. Aku cakap, aku takut dia marah aku. Boleh ke aku tanya? Aku tanya, jangan marah Tak lah. Kau ada relation dengan Syafiq Kyle lah? Tak ada. Sejujurnya memang tak ada. Itu yang semua orang suruh tanya aku. Okay, tak ada. Tak ada. Tapi nama kau dekat-dekat, muka pun dekat-dekat. Maybe coincidence je tu. Coincident. Okay, alright. So, itu dah settle Yeah. Settle soalan tu. Settle. Kyle main golf daripada kecil. Betul. At what stage Kyle tahu yang Kyle nak jadi professional? Sejujurnya bila I masuk universiti, baru yang I know I'm gonna turn pro ataupun tak. Ya. Sekarang umur berapa? Dan kau start main umur apa? Okay, aku start main umur 7 tahun. Sekarang umur aku 24. So aku dah main golf about 17 years, 17 tahun. Straight lah, tak berhenti. Ada, aku berhenti masa aku form 5 setahun je. Oh, setahun je. Ja'a pun umur 7 dia start juga. Tapi kau berhenti berapa lama? 20 tahun tak? Tahu tu. Kalau tak kau sama BDB champion dengan dia. Ada orang tanya, kau handsome macam ni, muka kan Syafiq Kyle, boleh cakap Mandarin. Kau dah kahwin belum? Belum, aku tak single. Tak single? Tak single. Okay, tak single. Okay, alright. So, but still available lah. Yalah sebab aku tak kahwin lagi. Available. Okay, alright. Terus viewers kita potong half, semua perempuan terus tutup lah sekarang. Awak Sebab kau cakap tak single. Tak apalah. Yeah, tak apa. Okay, alright. So aku ada dengar cakap kau punya, kau betul-betul training. Kau adalah amateur, kau belum pro lagi. Belum. Belum pro. Apa, what does it take to be a pro? Sejujurnya banyak benda yang kau kena ada untuk jadi pro. Yes, a lot of things lah kau kena ada. Bukan satu part je. Banyak sudut. Okay. Ya. Like what? Contohnya kau punya mental lah. Mental wise memang kau kena fit kan. Okay. And then body pun kena fit juga. Lepas tu talent kena ada. Kalau tak ada talent susah juga kan. Tak boleh. Tak ada talent tak boleh. Kau hard work tak boleh. Aku tak boleh lah nak cakap tak boleh sebab ada je orang tak ada tapi dia hard work kan. Tapi yelah, at least kau kena ada sikit talent lah kan. Alright. And then kau kena tahu macam mana golf ni, bukan golf, the game of golf works macam mana. So
memang ramai orang main golf tapi dia tak faham pun the game of golf ni macam mana. Memang kenapa kau tengok aku macam Tak tu? adalah, aku nak kau explain lebih. Macam dia dalam tau. Okay. So banyak benda lah. Maksudnya bukan sahaja golf, pukul bola masuk lubang. Yes, bukan. Dia ada macam masa kau dengan bagi mate macam tu. Yes, benda-benda tu semua efek apa yang kau cakap, cara kau bergaul before kau nak main tournament tu, kan? Macam mana kau bangun pagi tu. Yes, macam mana kau tidur, apa yang kau makan before you sleep. Semua tu memang effect your game on the next day. Wish, itu So, it's not that easy lah for me. is very not easy. It's very complicated, senang cakap. Okay, Kyle, apa macam end goal Kyle untuk dengan golf ni? Macam apa yang Kyle nak achieve daripada golf? Aku nak achieve daripada sudut hati aku memang sejujurnya memang aku nak sangat jadi pro. Aku nak jadi player, and kalau boleh aku nak main dekat Asian Tour. That's my goal for this time being. Memang Asian Tour is the highest lah kan. Aku tak naklah dreaming sangat sebab nak pergi Asian Tour pun it's not easy. Memang cakap tu senang, hard work tu apa yang kau letak dekat golf ni, banyak benda kau kena sacrifice. Raya tak ada raya kau. Yes. Puasa pun kadang-kadang yalah kau kena faham lah kan, main pun tengah panas apa semua kan. Banyak benda yang kau kena tolak tepi, family lagi. So it's not easy. Betul. Apa yang diperlukan untuk Asian development tu? Duit ke, skor yang bagus ke, card pro ke? First memang money is important. Okay. Untuk kau invest dekat diri kau to be better player. And then second, hard work tu memang kena ada. Alright. Memang kau kena spend like satu hari ada 24 jam. At least 10 hours per day, at least. 10 hours training. Yes. Putting kau cakap? Depends lah. Itu ikut orang. Kau nak improve dekat mana kan. Kau bangun pukul 7 pagi, pukul 5 baru kau balik, pukul 6 macam tu. 7 pagi dah, maybe kau dah start. Kau dah dekat padang macam tu lah. Dia jadi macam full time job lah. Yes, full time job. Kerja kau is your training. Orang kerja masuk office tapi kau pergi training tapi kau tak ada apa pun. Kau invest je. Itu soalan seterusnya. Macam mana kau nak sustain duit tu, mana nak datang? Kau masih belum pro. Ya. Macam mana kau nak sustain bayar green fees, bayar driving range? Kau perlu macam mana? Macam mana? Macam mana nak cakap Dapat sponsor ke? Kau at the side kau pergi buat kerja lain ke? Tapi kalau kau buat kerja lain akan ganggu kau punya golf. So Macam mana? jujur lah memang kalau kau banyak duit, benefits. Tu je. Okay. Ya, memang reality. Kalau kau just cukup-cukup makan boleh lah. Kau practice bola kau limit lah sehari dalam 200 biji, 300 biji. Lepas tu kau pergi lah parking cheaper. Macam tu. Okay. Itu driving sahaja Yes, pun dah berapa dah kan. 300 bola sehari. Sehari, kau kira berapa ringgit kalau rate sekarang driving range? 16 macam tu lah, 100. 100. So RM50 sehari. Yes. Kali 5 kali seminggu. Tu seminggu, belum sebulan lagi. Kan? Oi. So, Ini baru training. tu belum kau nak pergi competition punya cost lagi. Macam mana orang yang dengar tu, dia orang amateur juga. I want to be like Carl, tapi aku limited by duit aku tak cukup. Macam mana ni? Dan kalau aku kerja, aku tak ada masa pula nak training. Yang tu memang aku susah nak jawab. Sebab aku pun dalam keadaan yang sama. Aku pun fikir juga. Aku pun limitkan apa yang aku kena guna. Kan? Tapi sejujurnya memang aku nak pukul bola sehari 500 biji, 1000 biji. Tapi esoknya aku tak pukul lah. Lagi lusa aku tak pukul lagi. Sebab sakit badan ke sebab duit dah habis? Maybe aku kena control lah. Ya, kena control duit aku. Sebab aku pun tak ada gaji yang tetap. Satu bulan ni 5,000 masuk, test 10,000, tak ada. So aku kena fikir semua tu. Dan tanya Kyle macam bila Kyle nak, macam tadi Kyle mention before start tournament apa kena jaga makan apa semua. So macam apa rutin Kyle?
before. Contoh ada tournament on Sabtu dan rutin kau untuk the whole week tu macam mana? The whole week tu okay, basically kalau ada tournament tu kan, contoh lah tournament tu Sabtu, Ahad, Isnin, kita ambil macam tu lah. Alright. So Jumaat tu usually orang akan practice round. Tu sebab tu official practice round lah kan. And then sometimes aku akan practice on Jumaat, but sometimes tak. Kalau aku rasa aku akan practice Khamis, my body tell me okay, kita practice awal dulu, and then Jumaat tu you have a free time and kau boleh relax, kau do apa yang kau suka, makan apa yang kau suka, pergi jalan-jalan sikit, and then a light of golf macam tu, not too heavy for me lah, untuk aku. So better 2 days early tu, before tournament aku dah practice round, so aku dah kenal padang. And then 1 day before, aku do what I'm like to do. Aku suka buat apa, macam tu lah. Sebab macam tu more macam tak nak pressure kan. Aku tak nak fikir sangat pasal golf. Okay. Orang yang weekend golfer, dia score dalam 90 macam tu. Okay. Dia nak improve. Tapi dia kerja, dia tak ada masa sangat. Apa yang kau punya advice untuk dia improve cepat? Kena praktis apa? Untuk aku lah kan, untuk kiranya social golfer lah kan. Social lah. Social golfer ni, short game will save you. Yes, tu je. Putting? Short game tu include macam chipping kau and under 50 meters, and then putting kau lah, obviously. 3 tu lah. Okay, fokus tu je lah. Ya, fokus tu je lah. Alright. Kalau lah seseorang tu dia ada unlimited amount of money, masalah kerja, dia tak ada girlfriend, dia wife, dia apa semua, dia pun doktor lah contoh berapa cepat dia doktor tu, dia baru start dia boleh jadi macam gold sesuai maybe scratch. To be a scratch golfer, boleh around 3-4 years kau spend lah. Kau have to spend a lot. Spend on equipment, class, yes. Equipment tu we put aside first, sebab kau ada duit, equipment tu mesti solid kan. Kau kena invest kat coach, and then kau kena ada physical yang steady, stamina yang tune. Obviously kau kena ambil fitness coach. Kau ada duit kan ni kan, kau ambil mental coach. Mental coach ajar kau macam mana kau nak jaga mental kau bermain golf. And then ada duit lagi, ambil lah nutrition. Yes, nutrition kalau kau nak betul-betul jadi scratch golfer. Within 3 years Within 3 years. Tapi kau kena training lah. Tak boleh kau labur tapi kau tak training, tak boleh. Benda tu takkan happen. So kalau orang tu tak training langsung, tak training, dia pergi course sahaja, dia beli the best equipment, dia boleh main sampai berapa bagus. Apa yang Dia ada coach tak? Tak ada. Dia ada best equipment, dia main padang selalu. Boleh. Sebab aku lagi prefer player tu, walaupun dia social ke tak kisahlah apa pun, masuk padang, try and error dalam padang. Sebab for me, kau pukul atas kapet flat lie, kau spend time memang lah, pro apa semua spend time dekat range juga, tapi dalam padang tu akan ajar kau a lot of things. Kau boleh belajar banyak dalam padang. Kau banyak duit, kau pergilah dalam padang, kau main seorang-seorang, kau campak bola banyak-banyak, kau pukul. What's wrong with that? Okay je aku rasa. boleh main up to strike. Boleh. Golf ni limitless. Limitless. Kau boleh pergi serendah-rendahnya, setinggi-tingginya pun boleh. Score wise lah. Ya, setinggi-tinggi, serendah-rendah. Kau pilih lah yang banyak. Okay. Tanya lagi. Sebab benda ni Betul. jarang orang tanya kan. Tu kita orang ni saya nampak selalu orang saya tanya proof macam skor berapa, semua pun kan orang tu bantu saya kau. Ini macam berapa skor orang tu punya banyak tu tu nak nanti dah dia nampak tu saya okay so me lah, untuk aku lah, untuk orang lain pun tak tahu. Kalau kau boleh break 85
Okay. Kalau kau boleh break 85, should be no problem lah. Yeah. Okay lah, kau boleh main golf anytime, anywhere. Kan? Kau pergi satu dunia pun, ada padang golf, kau boleh masuk main. Sebab you know how it works. Kalau nak main golf kan, lagi bagus ada coach atau kau belajar sendiri. Kau belajar YouTube, macam feel, ada. Kalau dia tak main golf daripada kecil, kena ambil coach. Kalau dia, okay, dia daripada kecil dah start main golf, and then sampai umur dia nak besar 18 macam tu kan, tiba-tiba dia dah tak ada coach, tapi dia boleh self learn. Dia boleh belajar sikit sampai satu masa kalau dia rasa dia lost macam aku akan berguru lah, kena cari coach. Sebab aku pun at one point tak ada coach. Aku belajar sendiri. I learn how to be with myself. Macam mana aku control diri aku, and macam mana aku swing tanpa ada guidance. Aku tak nampak swing aku, tapi I try to play my best. I try to shape the ball macam mana. Aku belajar sendiri. So macam sekarang ada at one point tu aku lost kejap. Aku rasa macam selaru otak aku kan. So okay, it's time to me ambil coach Irfan Yusof. And benda tu, yes, benda tu memang help a lot. Dia tolong aku banyak. Jujur aku cakap, aku memang nak credit juga dalam podcast ni. Irfan Yusof Dia tolong aku banyak. And banyak, sejujurnya dulu aku tak suka tau technical about my swing. Aku more to feel player. Okay. I like feel more than you have to do this, to do that, zero apa semua numbers. I don't like it. Okay. Tapi at one point aku sedar yang golf ni you have to go both way. Kau kena ada feel, kau kena ada technical juga. So you have to know numbers. Macam sekarang aku dah start belajar sikit-sikit, faham, and benda tu tolonglah aku punya swing sekarang. So it's important at the common stage lah. Yes. Kalau macam baru nak play 100, tak perlu lah. Tak perlulah, just ambil coach, ada orang tengok pun dah okey dah. Kalau seorang-seorang susah sikit. Tak ada siapa nak tengok. Okay, kau start main 17 tahun lepas. Yes. Lepas tu tahun 20... Apa? 2009? Betul, 2009, yes. Mana ada orang main golf tahun 2009? Kenapa kau start main golf? Orang main bola, main futsal. Tak main, suka main ke? Bisa. Okay. Sebab ni bapak aku lah kan, my father memang daripada kecil dia memang introduce aku dekat golf. Dia cakap, dia panggil aku boy, so boy mainlah golf ni kan. And then aku pun pergi 10 lesson pertama aku dengan satu coach dekat Kedah. Aku habiskan 10 lesson tu, and then sampai hari ni aku main golf. Aku tak main sukan lain sebab aku nak jaga fizikal aku lah. Aku tak nak cedera. Aku pernah masuk marathon, lepas tu patah tangan. Sekarang patah tangan. Aku paling depan. Aku macam rushing lah, nak nombor 1 lah kononnya. Umur 12 tahun time tu, aku jatuh, orang belakang pijak aku. Macam kalau kau tengok cerita Madagaskar ke apa kan, langgar aku. So aku patah tangan. Aku miss ada big junior tournament lah sebab aku patah tangan. So start tu aku dah a bit traumatized. Aku better focus just golf je lah dalam hidup aku ni. Okay. So macam sekarang main, maksudnya main tu ada sponsor lain lagi? Currently ada sponsor, and then ada sponsor by Driven, baju ni Driven, lepas tu Rocks Concept, and then ada Rise ni dia sponsor based on education dengan aku punya physical like physiotherapy. Aku nak buat esok, macam aku nak pergi esok ni, aku nak sport conditioning.
dekat Spinal Line, dia orang provide dekat aku. Spinal Line? Yes. Mana tu? Betul. Not bad. Okay, follow up question. Macam mana tu amateur golfers nak cari sponsor? Sebab orang tau amateur golfer dapat sponsor amateur pro golfer. Maybe kau champion tau. Is that why? Tak juga. Ramai je amateur champion. Tapi for me, kau kena kenal orang lah. You have to know the right person at the right time to have a sponsor. And you have to talk well. And attitude kena ada juga. Kerja kau. Kau ada full package. Tengok memang bila main golf, can speak well. Take a picture. Okay, boleh? Kita panggil Dani, Presiden BGB. Okay. Kau related to BGB tak? Kau are you related to BGB? Yes, I am. Oh, okay. So kau macam mana golf? Aku dalam BGP, aku tak tahulah position aku apa. Sejujurnya. Tapi yang aku tahu, aku akan selalu wakil BGP as a the top player. Macam ni kau boleh masuk sini. Imran Manzil. Itu dah ada champion juga. Yes, dia pun a strong player. Tapi kalah lah dengan aku sekarang. Okay, itu aku angkat kecil, aku akan letak dekat dalam. Lulus, Imran. Okay, alright. Thank you. Nanti sekali lah dengan dia. Okay, bye guys. Dani, Presiden BGB, and this is Kal Danish, champion of amateur tournament and the champion of BGB. The best sekarang ni. For now lah. Aku rasa, kau takkan sikit? Rasa ramai nak ambil kau punya spot sekarang. Tak boleh. Tak boleh. Champion dekat BGB. Boleh. Aku akan penting dengan tempat aku. Okay. Kita kena play harder lah. Siapa yang paling closer challenger kau? Acap ke? Tumpang. Siapa? Hampir. Imran aku. Imran. Oh, Imran. Mana tu kau mesti datang. Ya. Kau pernah tak OB tapi kau macam hooligan lah? Tak pernah? Yang kau dalam game yang tournament ke? Tak. Masa 17 tahun lepas ke? Masa kau umur 7 tahun ke? Social balik Nah. Cancel panjang. Tak pernah. Ui, mantap. Inilah betul gentleman yang kau cakap tadi tu. Kan? Gentleman. Tapi aku pernah tau. Aku putt untuk birdie tak masuk. Lepas tu bagi bet aku macam tak apa, aku bagi kau tadi, aku bagi. Lepas tu suruh aku tulis birdie. Macam tu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Tapi kan, aku pernah kena DQ. DQ? Yes. Sebab? Benda ni aku kena time aku dalam universiti. So dia tak insight benda lah kan. So orang luar tak tahu sangat. Tapi aku cerita juga lama sekali sebab nak go through story ni lubang tu. Ada satu lubang ni dia tak ada ni tau belaki ni. So dia hotel totally. Aku pun pukul first ball aku masih tak dua. And then aku main tak orang. Lagi seorang pun pukul masa dia nak juga. Ni tempat area ni sama lah. And then kita ambil pro ball. Bila ambil pro ball, bola dua-dua ada dekat fairway. Okay, so bola ni dalam hutan. So yang partner ni yang sekali dengan aku bola dia dah tak ada tau. Memang dia tak jumpa. Tiba-tiba dia nampak bola ni tapi dalam sangat. Alright. So aku pun pergilah tengok. Nampak mata juga ni bola aku ni. But I cannot go inside. Okay, so kita orang decide okay lah main ball je lah kan. Memang tak boleh main pun. Tapi itu adalah wrong move.
Once kau nampak bola kat dalam tu, you have to find a way to go there and play. Walaupun sedalam-dalamnya, sebab tu better kau tak payah cari. Kau just okay, aku main je throw ball, aku tak nak cari dah. Tapi silapnya kita orang pergi cari je lah. Dia pun nak cari bola dia. Kebetulan jumpa bola aku. And then aku pun yelah habiskan lubang apa semua. Lepas tu aku dah habiskan apa semua, aku pergi jumpa referee. Aku tanya balik discuss macam mana apa semua. And after finish the round, aku kena panggil dengan dia sekali. Referee tu finalize, both of us kena DQ. Both. Sebab dua-dua yelah, dia mark score aku mark score dia. So dua-dua ada salah masing-masing. And dia pun kena DQ lah, aku pun kena DQ. Tapi aku tak adalah, yalah game kan, anything can happen pun. Kau nak kena DQ ke kalau promo kau tak feel kau dia yes. So kau memang jujur. Aku ingat kau punya playing partner tu report kau senyap. Kau sendiri yang jujur. Aku nak tahu lah, sebab aku takut lagi rollout tu, kita tak tahu hati manusia kan. So daripada dia yang report, so better aku pergi, aku tanya, aku bagi tahu balik apa perjalanan cerita dia lubang tu. So macam tu lah. So pernah kena DQ guys. So sama Pernah kena DQ. Kalau kau tak DQ tu kau nak buat apa masa tu? Maybe top 3 lah. Gila. Berjuta juta tu hilang. Prize money berapa? Prize money? Tak lah, kecil mesti. Tapi nak best kan. Yelah, betul lah. Lawan Awet ramai. Alright. So tak tanya soalan lagi ni. Tapi kau nak tanya apa? Okay, Kyle, range dengan cost, mana prefer? Mana lagi cepat untuk orang tu nak improve? cost. Then Aku soalan apa? range dengan cost, mana lagi Danny prefer? Mana Danny rasa lagi cepat orang improve? Range lah. Range. Fate ke draw? Selalu center view. So apa? Center view. Center fairway. Okay. Rasakan center fairway. Asalkan center view. Kal? Fate. Fate player. So semua bola kau fate? Tak juga. Kau juga? Iron? Fate boleh, drop pun boleh. Prefer walking ke bagi? Walking. Bagi. Apa yang duk bagi, aku main besar. Candy perempuan lelaki? Perempuan. Perempuan. Apa dia cakap? Perempuan. Yalah, aku prefer KD yang bagi line lah. Bagi line yang bagus lah. Aku tak ada masalah, tak discriminate lah, lelaki ke perempuan lah. Cuma dia kalau 2-3 kali tapi selalu aku rasa sebenarnya aku patut face dengan problem. Kalau diorang yang Muslim, tapi aku akan cakap line tu tak bagus. Faham betul aku macam okay. Alright. yang penting dia tak bagus lah, aku tak bagus. Tapi aku rasa macam aku patin face aku terbuka bukan line dia problem lah. Tapi aku cakap KD tak ada pakai lah, line tak apa-apa. Yelah, kita tak pernah salah. Tapi kita yang tahu. Tapi sekarang KD yang jaga aku, mesti dia tak, abang ni salah jaga aku. Padahal itu mata face dia terbuka. Okay. Okay je. Next question, morning tea time ke afternoon? Morning. Morning lah. Malam. Aku kalau boleh, setiap kali main kan, aku nak pick off pukul 7.10 atau 7.30. Ya. Habis pukul 11 memang. Lepas tu 12 dah lunch kat rumah. Lah, I mean kita ada masa nak mandi, lepak dengan kawan. Atau pukul 12 boleh start buat kerja. Betul. Tapi kalau habis pukul 3, pukul 4 tu aku sejak sana main kau. 9 start, habis pukul 3.30. Itu dah kira macam satu hari. Satu hari habis. Okay. Live golf ke PGA? Live. Oh yo, leave Dani? Wow. Live golf ke PGA? Mana Dani suka? Live PGA lah. PGA. I mean suka tengok ke apa? Suka tengok. PGA lah. Tiger Woods atau Rory McIlroy? Tiger. Tiger atau? Rory. Rory. Masters atau The Open?
Apa? Suka tengok FIFA which one? Masters ke Open? Master. Master. Kenapa Master? It's my dream to be there. Oh, memang ada ni Apa equivalent Masters to Asian? Apa? Asian punya equivalent Okay. untuk of Masters apa? Okay, kalau kau amateur, Ah. kalau ada satu spot ni, dia orang panggil Asian Pacific Amateur Open. Kalau kau champion tournament tu, kau akan dapat tiket untuk Master dengan ada Open. Right, kan nanti dah dapat tu jangan lupa kita. Amin. Ya. Lupa tu tak, dapat tu amin. Okay, last kalau korang boleh pilih satu club je untuk main, korang pilih club apa? Dekat mana tu? Club ke clubhouse? Club kayu. Oh, okay. Oh, satu je. Dan Untuk main dia kau lubang. Contoh main satu lubang, 18 lubang, korang pilih kayu. pakai satu kayu je. Ya. Okay, dan ni Standard lah, 7 iron lah. Giant. Kan? aku maybe 6 kot. 6 iron lah. Oh, steady. Okay. Last. Oh, okay, so kalau siapa yang tengok podcast ni, apa yang kau nak dia orang dapat daripada podcast ni? Satu advice je. Kurang satu. Podcast aku. Yalah, apa daripada kau punya podcast ni? Kau datang as Okay, guest ni. datang ke sini, apa yang aku nak? Apa yang kau punya message kepada dia orang? Message aku quite simple lah. Nak main golf, belajar etik dulu lah. Etik tu actually tak main golf pun boleh belajar. Ya. Cuma bila kita main golf ni, dia menajamkan lagi untuk kita jadi gentleman. Macam pensel tajam, lepas tu cari bola kawan. Tu perkara-perkara yang kalau kau buat dekat dalam daily life kau pun, orang akan suka kau. Dopamin kau free-free je dapat. So actually kau kena jadi orang yang baik untuk kau main golf ni. Kalau tidak, kau takkan dapat the second call. Kalau orang tu main sekali je dengan kau, Get the message. dua je kemungkinan yang ada. Satu, kau memang menyusahkan orang, pace kau memang teruk gila. Maksudnya orang dah pukul Dekat green ni. 3 kali, sorry, kau dah pukul 3 kali pun tak sampai dekat orang. Tapi biasanya perkara ni akan boleh dipertimbangkan kalau kau seronok to be around. Oh ya. Faham tak? Faham. Nombor 2, kau takkan dapat second call daripada seseorang tu sebab orang tak suka kau. Kau punya karakter tu memang menyebabkan kalau boleh orang tak nak lah. Tak enjoy dengan kau. Whatever reason pun orang rasa macam aku spend duit, spend masa. Kenapa aku nak duduk dengan orang yang tak menceriakan hidup aku? Faham. So be careful lah. Aku harap podcast yang ada ni membolehkan kau untuk fikir balik, why not kita jadi orang yang menyenangkan emosi orang lain. Okay. Either kau KD ataupun kau golfer, memang sama je. Okay, sekejap Kal. Okay. Aku notice dia tukar baju. Baju apa ni? Okay, actually baju ni kita shout out ke Driven sebab Driven buatkan baju ni untuk kita. So this one is official baju lah. So kita dah ada banyak versi dah. Yang ini versi kita jual kat kita our members, Boogie Golf Ball. Ini kita punya official logo lah. So baju ni juga boleh nampak dia punya corak ni corak batik melambangkan Malaysia lah. So kalau kita pakai kat UK pun orang tahu ni orang Malaysia ni sebab corak ni dah melambangkan negara kita sendiri. Betul. So sebab itulah kita pilih corak ni lah untuk buat baju kita. Okay, dalam masa sama ni kita boleh nampak juga logo-logo yang ada dekat belah kanan kita ni, Rocks Concept. Rocks Concept ni satu company yang sponsor untuk BGB. Dan sebenarnya dia selalu je sponsor BGB. So sebab itulah kita letakkan Rocks Concept ni dekat sini lah. Kita sayang dia, kita sayang company dia juga. Padahal pernah beli pun dapat dia. Tapi dia tetap di hati kita lah. Tetap di hati. Kalau korang nak buat kabinet, ni company ni. Yes, betul. Ada juga. Ada Ya, juga. betul. Tak perasan. Tak ada. So inilah baju official kita. Okay. Orang boleh beli ke tak? Kalau orang nak beli, dia kena masuk ke tak? Bagi kau baju. Kena join dulu Kena join dulu lah. Presiden. Okay. Kalau nak beli kita tak nak lah macam jual macam tu je sebab kena ada sense of belonging lah dekat baju ni. So join kita
Daripada awal aku cakap BGP ni is a community yang kau join dulu, rasa tak okay, kau gerak. Itu je cerita dia. Press the button, left the group. Itu saja. Tak ada, dia kita panggil effortless lah. Ya. Tak ada Click out. Tapi kita sebolehnya bila kau dah kenal Kal, Amin, Za'a, semua yang ada dalam BGB ni, why not? Ke depan kita boleh apa ni? Pergi raya. Simulasi. Aku suka perkataan simulasi. Okay. Tapi simple. Okay, Kal, apa satu message kau nak cakap? Come try beat me ke apa? Tak ada lah sampai macam Tak ada, okay. Acap is ready. Aku rasa untuk orang yang tengok podcast ni, kalau baru nak main golf, macam Dani cakap juga, etiket tu kena jaga. And bila main golf, bila masuk padang, tolong jalan atas green tu baik-baik. Tu je aku minta. Oh, nyok. Tapi dia memang dia jaga green tu. Pro level, dia penting kat putting tau. So, Jangan seret kaki, tolong. aku ada nampak ada orang dia baling patah dia. Sebab dia dapat berdiri, dia baling. Itu jatuh kat green tu. Lepas tu green tu melekuk sikit lah. Masak lah. Dia kena repair lah. Jangan lah tinggal sama macam yang tu tu lah. Tahu lah happy dapat berdiri. Tapi Tapi BGB ada yang letak patah dia elok. Dia masuk dia akan letak patah. siapa? Cik M. CM. Mon lah, Mon tak dapat patah kan. Dia party kan, cuma masuk, dia letak. Cik okay. Kan, Mon selalu macam tu kan? Masa tak? Maybe aku Tolong tak buat perasan project. sangat. Ya, aku Buatlah. Kau tengok visual orang kan. Tengok. Macam aku tengok dia kan. Dia tak kahwin lagi. Macam ni? Aku suka tengok orang. So aku tengok kau macam tak kahwin lagi. Aduh. Okay, soalan lain. Okay, tak ada. Kita tanya dia soalan lah. Tanya soalan. Aku nak tanya dia. Aku tak ada tu. Tak ada bagus lah. Tak ada. Okay. Alright. Aku pun tak ada. Okay, itu je lah untuk episode kami kali ni. Thank you for watching and see you guys on the next episode. Ngam-ngam pun, cukup. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Ada